Isteri kata banyak ikan oh. Mantap betul oh. Ha. Namanya oh. Oh. Mama betul. Betul mama dia bagi. Udah ambil. Udang sana dah yang. Besar tu. Ambil. Ush. Satu kan? Cantik lagi. Tak kena mata kail. Mesti ori kan? Kail pasang. Okeylah sahabat dah siap. Yang pertama Mati lah kan? Walaupun penat kan? Tarik. Macam tarik kerbau. Kau Ni, kat dia 3, 4 5 Ush, 6 7, 8. Okay, alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Bertemu kembali lah kita di dalam Azra Channel. Ini aktiviti yang kedua selepas saya merawai dekat pantai yang tak komersial tu. Lepas tu kita ke pantai yang lain lah. Sekarang saya berada dekat pantai Bagalalang. Ui, lumpurnya Mak Datuk. Dekat pantai Bagalalang sahabat. Saya akan tarik pukat kisar bersama isteri. Itu dia. Okey, kita akan tarik kat sini je lah sahabat. Saya akan tarik palu pertama sahaja lah. Itu nama. Agak perlainan kan kita tarik air surut jauh kan? Kita tarik air surut jauh. Ini pun dah bergerak nak pasang ni sahabat. Jom kita teruskan dengan aktiviti kita pada petang hari ini. Ada kau tak tahulah sahabat. Cuba dulu. Ada kau tak tahu lah. Kita cuba dulu. Itulah kita ke sana. Awak ya. Mahala ke Bagalalang. Okeylah sahabat, dah siap. Kita tarik yang pertama tarik yang pertama. Nampaknya berlawan arus lah. Tahu lah ada ke tak ada. Cuba je sahabat. Okeylah sahabat, naik. Kerana dah terlalu berat ni. Apa yang berat tak tahulah. Berat tu. Apa yang kita tarik tak tahu. Sampah ke? Macam kita tarik ikan pari 12 kilo. Mungkin kita tarik dekat lumpur tu. Tu yang jadi keras tu. Tak tahu. Berat. Tarik ke bawah Okey, jom kita tengok hasilnya nanti. Isteri kata banyak ikan oh. Mantap betul oh. Ha. Tarik. Tamanya oh. Lama udang. Sodak lama. Udang. Bolos ikan. Oh lemak. Boleh tahan Ikan banyak. Besar. Betul lah berat. Jom kita tengok hasil nanti. Saya nak ambil tu bunuh. Okey, jom. Potek hasil yang pertama. Lama. Boleh lah. Udang. Jom. Udang. Okey. Tahu ni. Dia kan dah tak ada udang. Sebab tak ada loncat-loncat kan. Tak ada clue.
ada lagi. Okay. Tengok. Bulus. Bulus pun bertahan lah banyak. Ini sudah limited lah sekarang. Bertahan lah dia. Udang. Ini dah limited tu. Sorry ya, ni agak gegas sikit kamera sebab napas pun masih tercungap. Okey tak kameranya? Okey. Okey. Okey, jom. Lama besar. Ni. Udang. Tu hati-hati ada pari. Mana? Ni. Pari. Lama. Lelet. Ni. Udang. 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 Ni lepas lah ya. Lama kecil. Lepas. Lama besar. Hati lah Walaupun penat kan. Tarik macam tarik kerbau. Bukan kerbau yang tarik kita. Kita tarik dia. Beratnya tu lagi situ belakang. Kat kaki. Ni ya. Sayang sebelah. Mana? Ni ada hasil boleh lah sayang. Tam ambil. Asal juga kat tu. Ni udang. Boleh tak? Mana? Udang ni. Dah lama. Ini macam tarik 2 kali 3 kali balik. Dia tahan kan? Tu. Lepas dah. Rapat kan? Kuat. Hmm. Nanti kita tarik sebelah sana. Ni lawan ros. Awak nak terus. Tapi ni lebih gila berat. Kau ni. Tengok. Dua. Ni, kat dia ada 3, 4. 5. 6. 7, 8. Ni, lagi ni. Lama ambil. Cepat sikit ya. Ya. Yang lama ni merakam ni. Okey, jom. Tak rakam pun lama juga. Ya. Skip ya. Okey lah sahabat. Oh, jom. Kita tengok tarikan yang kedua. Belum. Masih banyak lagi belakangnya. Tarikan yang kedua tak tahu. Okey, banyak tengok. Tengok macam ni je. Bulus. Bawa balik. Tengok, banyak. Siang hari pun ada udang tengok. Air besar mana ada barang. Air besar mana ada barang. Tahu lah ni. Okey, hasil yang pertama lagi. Hasil yang pertama putih tak habis lagi. Oh. Banyak. Udang aja banyak. Lagi. Ha ni. Habis ya? Habis ke belum? Tak ada. Ya. Okay. Ni. Cikgu. Okay. Habis ya? Habis. Lebih kurang kan? Okay, lanjut. Okeylah. Jom, kita tengok lagi. Hasil tarikan yang kedua, tak tahu macam mana. Tengok air dah pasang lah. Buih pun dah ada dah. Okeylah, tarikan yang kedua naik. Yang kedua naik berat lah. Oh, kejap je saya boleh tarik. Berat tu. Nah. Okey tak? Lepel rồi. Mua này. Đó ra. Hey.
Udang ada sabuk nampak. Udang ada. Woi, udang banyak oh yang. Memang banyak udang ni. Ikan besar tu, ikan apa tu? Alright. 9 seekor. Tepi je 9 Gelama padu lah. Besar gelama. Oh, bola ni besar betul. 2 ekor lah tu. Pula tak ambil. Ini baru nak dia dekat air pasang. Alamak. Aduh. Ni baru dia dekat air pasang Memang kita orang tarik dah berat betul lah. Bila aku ada boleh semua datuk. Berat tak terkata dah. Rupanya berekan ya. Berekan tu. Tak payah kot sebab kita nak cepat ni. Baiklah sahabat, saya nak cepat. Nanti kita jumpa lagi sahabat. Udang. Udang. Tak sangka tarik-tarik dapat ikan 9 tak? Ini memang akan dapat tapi jarang lah. Siang-siang pula tu kan. Cantik lagi, tak kena mata kail. Masih ori kan. Mas belum di unboxing lagi. Mak datuk. Okey, jom. Saiz 2 inci punya ni. Ni besar juga. Mama. Seronok betul tengok hasil kita tengok. Okey, jom. Kebas dulu. Sambil-sambil. Wah, yang ni syok tengok. Ada lagi mama daripada mama. Tengok. Mama betul. Betul-betul mama dia bagi. Ada lagi tak? Ada. Yang kecil Lama kecil-kecil. Ush. Ini dah. Kenapa ni? Sebelah sini banyak lagi. Rugi pula kan? Tak rekod. Oh ni bulus. Jalan terus. Udang. Bulus. Bulus. Ya. Ni tadi kata tak apa, tak rasa bahu kan. Sekarang dah rasa dah. Ni udang. Udang. Ambil udang. Yang lepas lah. Belakang ah. Sorry. Takut tak lepasnya pasal kan. Kaki pun jadi. Alah, tarik berat betul loh. 10-100 kali dah. Macam tarik kerbau kan. Ni tak nak ambil. Ni udang. Dia punya berat. Tarik kerbau. Jangan kata yang tu udang lepas. Tengok. Kita tak dapat udang mana tu. Ni last. Ada lagi lah udangnya. Air dah pasang lah. Tak boleh tunjuk dah. Ada lagi sana. Okey, dah nak penghujung dah. Okey.
Oh, banyak lah sini. Besar. Jadi kita ikan sembilan dah jual kan? Dah. Dekat 4 kilo aku juga. 4 kilo juga. 4 kilo lah. Ya. Kurang 1 gram. Oh, ni last. Okey, jom. Alright, jom. Okey, Teruskan. yang ketiga. Yang ketiga. Okey, lanjut. Okeylah sahabat, oh ini yang ketiga. Ikan tak ada. Udang banyak. Apa? Besar-besar udang nampak. Ikan tak ada, kurang. Tapi udang banyak. 9 korak sepuluh. Di sini ada tengok. Beratas ada juga lah sikit. Mungkin tak ada lagi, mungkin akan habis. Tak tahu. Dah, kutip. Dah ni. Tapi tengah tidur ke apa? Nah, apa mai? Sampai lah. Okeylah, jom. Okeylah sahabat. Naik. Naik ya sahabat ya. Naik. Ini yang kelima. Berat ni. Berat tu. Oh dia, tak tahu. Daripada sana tadi kita. Tadi sampai sini, jauh sikit lah. Tapi paruh tu cetek mula-mula. Ya, sampai sini baru dalam. Sebelah sana banyak lah. Tak banyak. Hasil dah kurang. Dah boleh balik lah ni sahabat. Tengok. Ada juga lah. Tapi banyak ikan ni. Anak-anak ikan seriding. Saya nak ambil bag ni. Okeylah sahabat. Kita dah tarik sebanyak 5 kali tadi. Cukuplah untuk hari ini sahabat. Nampaknya kali yang terakhir nampaknya tarikan kita banyak anak-anak ikan kecil. Bermakna anak ikan kecil tu dah mula naik lah. Jadi kita stop. Dan kita akhiri video saya pada petang hari ini. Alhamdulillah sahabat, tarikan-tarikan yang pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah ada rezeki. Dan kena pada waktu dan masa yang tepat. Okeylah sahabat, inilah hasil saya sahabat. Ya, itu dia. Tadi kita dah tangkap ikan semilang. Sekarang kita tangkap udang, ikan. Yang ini ikan gerama sahabat. Ikan gerama saiz juga. Ini masak asam. Masak apa ni? Cili hijau ni sedap sahabat. Cili hijau yang ni ikan bolos. Bapak bolos kita tangkap. Mama bolos kita tangkap. Besar betul. Alhamdulillah, udang ada jugalah. Dalam 2 kilo ada kot ni sahabat. Banyak ni, besar-besar pula tu. Tak, rasanya saya tak rugi lah pergi turun. Walaupun penat dah pergi tadi. Apa ni? Cari ikan semilang. Ini ikan semilang seekor saja. Dah letih rasa apa. Mantap. Hasil tarik pokat kita ada sahabat, ada. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Azira Channel. Nampaknya seharian suntuk kita membuat aktiviti di pantai. Sebabnya saya memang dah tak ada masa dah untuk buat video. Kerana saya akan bekerja sampai hari Sabtu, Ahad tu saya ada. 4 pagi saya dah masuk kerja. Itulah, saya pun tak sempat. Dan inilah sajian untuk kita tontonkan kepada sahabat-sahabat semua yang masih bersama dengan Saru Channel. Okeylah, jom. Saya nak balik dulu. Dan nanti kita akan jumpa lagi di video yang akan datang.
sangat penuhi